Orang selalu tanya saya, doktor, apa rahsia turunkan kolesterol jahat? Nak tahu rahsianya? Saya kongsikan yang doktor lain tak boleh tahu. Ramai ingat kolesterol jahat ni naik sebab makan minyak, makan kolesterol, makan bergoreng, makan santan. Sebenarnya itu adalah pendapat yang salah. Hakikatnya, kolesterol itu dihasilkan oleh tubuh kita. Yang mana stres berlebihan juga boleh menyebabkan badan kita menghasilkan lebihan kolesterol, terutama kolesterol jahat, iaitu triglycerides. Dan menurunkan kolesterol baik, iaitu HDL. So, bila kita stres, badan akan keluarkan hormon kortisol tadi. Daripada kajian yang dibuat oleh Endocrine Society menunjukkan bahawa apabila kortisol meningkat, badan kita akan menghasilkan lebih banyak kolesterol untuk survival mode, sebagai satu reaksi keradangan dalam tubuh.